Okay, saya golongan bujang pun saya memang tak sangka lah dapat bantuan program sebegini daripada pihak kerajaan sendiri. Jadi hari ni saya dah boleh start guna duit SARA tu. Balik ni saya dah boleh guna lah. Saya sebagai penerima SARA bujang, bagi saya kelebihan SARA ni dia dapat membantu saya untuk membeli keperluan harian yang keperluan bulanan saya. Saya tahu saya mempunyai gaji, tapi gaji tu tidak mencukupi juga kadang-kadang. Dapat meringankan beban. Terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim kerana memberi bantuan kepada golongan bujang. Terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana membantu semua golongan yang merupakan satu inisiatif yang sangat terbaiklah bagi saya. Dia dapat meringankan beban kos sara hidup saya sebagai seorang bujang dan menanggung PTPTN sekaligus dapat beli keperluan asas saya sendirilah. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana sudi membantu golongan-golongan macam kami yang terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Saya ada terbit turun je lah sebab sebelum ni nak beli kuda-kuda biskut untuk harian tu macam berkira-kira. Tapi sekarang sudah boleh belilah sikit-sikit untuk buat lepas-lepas makan malam, supper. Terima kasih Kerajaan Madani, terima kasih PMX. Kalau boleh lepas ni boleh berterusan.